Kalau korang nampak depan aku ni, ini adalah gearbox DCT untuk kereta Honda HR-V Hybrid. Kalau korang nampak sini, ini dia punya clutch. Okey, kereta ni datang dengan masalah charging system. Dia tak ada charging. So kita suspek memang masalah daripada gearbox lah, sebab dia punya gearbox jalan sekali inverter punya charging untuk bateri. Selepas kita buka, kita tengok masalah daripada kalau korang tengok ni, ini tak normal lah geng. Dia punya bearing ni sudah pecah. Ini dia punya serpian. Nampak? Ini adalah serpian yang pecah daripada dia punya bearing. Okey, macam isu-isu case macam ni, kita sebenarnya first time nampak. Biasa jadi dia punya clutch problem. Dia punya clutch haus. Tapi yang kali ni kira special case sebab ni barang ni pecah bearing. Nampak? Okay, bila jadi case macam ni, kita recommend clutch baru lah dengan dia punya pump sekali. So, bila kita order yang ori, yang baru, dia akan datang seketul clutch dengan pump. Ataupun kita boleh order asing pump. Cuma kita suggest owner bila dah turun macam ni, kita recommend dua-dua sekali lah. Dia punya oil seal kita akan tukar sekali. Okay geng, kalau korang ada masalah yang sama dengan macam owner ni tengah alami, korang boleh Roger Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Korang jangan lupa follow Mechanic Transmission. Sebarang pertanyaan korang boleh tanya dan Roger je.